Dia menguruskan marah itu. Dia marah ni, semua orang ada marah tuan-tuan. Nabi pun ada marah, tetapi perlu diuruskan. Dia jangan marah itu menyebabkan kita melakukan ketidakadilan. Itu penting. Marah menyebabkan seorang ibu pukul anak, ya, dia tengking suami, isteri, dia tengking isteri, tengking isteri, suamilah tengking isteri. Ataupun marah menyebabkan orang itu, kalau kita tengok, orang yang marah ini sebenarnya dia apa? Dia tak settle, ya. Dia mengikut pada hawa nafsu. Itu yang istilahnya membela ego bukan kebenaran. Pasal kita kena ingat juga, ya, ketika Nabi membawa kebenaran di Taif, Nabi boleh marah sebenarnya. Nabi boleh marah, kan ada di-offerkan Jibril dengan gunung kan. Boleh dia hempap. Boleh sampai tahap ekstrim. Memang boleh pasal Nabi telah dizalimi. Tetapi Nabi tidak buat begitu. Tidak buat begitu. Bila orang zalimkan kita, tuan-tuan, dalam Quran kita boleh balas sekadarnya saja, tak boleh lebih. Contohnya lah, orang kata orang tengah gitu, hoi, contohnya kan. Kita paling hebat pun kita boleh balas hoi, dah habis. Kan? Yang lebih baik ialah kita balas dengan lebih baik, kita diam je. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita balas dengan salam. Dengan salam. Bila orang buat kita marah, orang buat, kalau tadi kan ada orang menipu kita, kita balas dengan salam. Jangan kita tipu dia pula. Ya. Kita tegur dia elok-elok, itu namanya orang yang wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi kalau kita marah, walaupun kita cakap betul, kita nak tegur orang pasal dia apa? Dia menipu contohnya. Ataupun dia salah kerana dia tidak solat contohnya. Kita marah dari dia. Tapi kalau kita marah yang melakukan kezaliman, bukannya kita marah itu dengan kita cakap elok-elok agar orang tu sembahyang, ya, ataupun orang itu buat perkara yang betul, maka itu adalah dipuji. Maksudnya kita jangan pula kita duduk je diam, tak apalah, tak payah tegur orang lain, tak payah tegur anak dia tak sembahyang, tak apa. Kita tegur juga. Tapi tak adalah kita marah itu, kalau kita tegur, kalau mak kan dia ingatkan sampai 10 kali, dia naikkan sikit suara pun tak apalah, pasal nak ingatkan anak tu pasal dah 10 kali ajak solat. Ya, marah untuk didik tak apa, tapi syaratnya apa? Ika bertanya kan, jangan sampai marah itu menzalimi. Itu panas baran. Itu yang marah nafsu itu panas baran, iaitu membela ego. Membela ego. Yang penting ego saya menang, bukannya kebenaran menang. Dan bila cakap tentang kebenaran menang ini, tuan-tuan, kita kena ingat, ya, bahawa kebenaran ini bila kita cakap sekali, tak semestinya menang hari itu. Dia mungkin 10 kali. Nabi selepas 20 tahun baru kebenaran sampai kepada Abu Sufyan, tapi Nabi tak marah pada Abu Sufyan. Nabi ketika berinteraksi dengan Abu Sufyan waktu Badar, perang-perang lah kan. Tapi mesti berada dalam keadilan. Itu penting.